Korang nak tengok sangat kereta yang abang aku bagi kat aku? Aku memang nak bagi korang tengok punya. Korang tengok kereta yang dia bagi kat aku baru-baru ni, guys. Dari segi depan dia dah wrap. Dia bagi kat aku tak kosong, guys. Dia dah wrap. Dia wrap kurap. Belah depan ni dia memberi aku inspirasi. Harimau Malaya. Ni dia nganga sebab dia boleh bercakap dengan. Dia boleh bercakap dengan aku. Tapi tak penting kalau tak. Hello. Dari segi. Oh yang ni. Yang ni dia cakap kat aku, dia bagi 125 punya kat aku. Aku tak kisah, dia kacut tapi bagi aku cantik. Peta Malaysia ke bos? Peta India. Peta India. Bonet yang dia bagi kat aku. Kalau kau tengok ini macam ni cara tutup dia. Ni lock. Bonet dia macam ni. Dah boleh buka bonet dia. Sempat lah. Segi rim. Rim dan tayar. Dia bagi rim kat saya 44 batang. Dan juga tayar fiksi dia bagi. Aku akan tunjuk korang interior. Sekejap. Kena gigit Yang ni dia sendiri gigit bagi aku. Dia lapar tadi tu. Interior BMW akan tunjuk dekat korang yang dia bagi. Dia membawa konsep rumah aku, kereta aku juga. Mana ada seat kalau aku nak bawa family semua macam mana ni? Ini kalau family aku semua nak bawa bantal tidur kat sini terus jadi hotel lah. Ini wiring dia, wiring. Sini park masuk TNB. Boleh tahu berapa harga korang punya TNB. Rumah korang terus tau. So guys, korang ingat aku buat video ni untuk apa? Jangan ingat aku buat suka-suka. Aku buat video ni sebab aku nak beat kereta abang aku bagi. Sebab kereta ni pernah masuk 2-3 konten orang famous. Seperti Ryan Bakery, guys. So aku nak beat kereta ni dengan harga RM400. RM400? 400k. Dek! 400k kereta macam... Lebih kurang Lambo punya harga. So korang bagi tahu kat aku, guys. Macam mana kereta aku ni, korang komen. Siapa yang nak beat, letak harga korang lah.